Kalau kita lihat PSPN ni sebenarnya mengandungi 7 teras yang boleh saya simpulkan sebagai 3K. Yang pertamanya kesiagaan itu. Pertamanya kesiagaan meliputi dua aspek, iaitu penggunaan teknologi yang terbaik, tak semestinya terkini tapi memberi kesan yang terbaik, dan juga kapasiti. Maksudnya keupayaan anggota kita mengendalikan teknologi yang kita pilih itu. Jadi kesiagaan itu mengandungi dua aspek, teknologi dan juga kapasiti. Dari segi K yang kedua adalah dari segi kesejahteraan. Sudah tentunya tidak cukup kita lihat kesejahteraan anggota semasa berkhidmat, tetapi juga selepas perkhidmatan, selepas mereka bersara. Kesejahteraan mereka juga, veteran kita, yang kita panggil veteran ini, perlu dilihat dan dipertingkatkan. Jadi itu K yang kedua untuk kesejahteraan. Dan untuk K yang ketiga itu kolaborasi. Pertamanya, satu hakikat yang kita telah kedepankan semasa kita perkenalkan Kertas Putih Pertahanan pada tahun 2019 adalah konsep whole of government, whole of society. Maksudnya tanggungjawab keselamatan negara itu tidak cukup ditanggung oleh Kementerian Pertahanan saja, tapi perlu juga meliputi kementerian agensi lain dan juga masyarakat am seluruhnya. Jadi itu yang kita panggil WOGOS. Jadi maksudnya kerjasama tentera dan awam tu sangat penting, atau juga kita sebut sebagai CIMIC. Jadi itu kolaborasi yang pertama di antara tentera, agensi lain dan juga awam. Kolaborasi yang kedua adalah di antara tentera kita dan juga industri, sebab dia saling berkait rapat. Bagaimana penggunaan teknologi yang kita pilih dapat disenggara, dapat dipastikan ada kedaulatan, dapat dipastikan bekalan yang mencukupi. Itu perlu dibina bersama pihak swasta dan juga rakan-rakan teknologi daripada negara lain. Yang akan sudah tentunya melibatkan kolaborasi yang ketiga, iaitu pembinaan keselamatan bersama negara-negara rakan. Yang ini kita panggil diplomasi pertahanan. Jadi kolaborasi itu tiga, bersama awam, bersama industri dan juga negara-negara rakan. Jadi secara rumusnya 3K itu menerangkan 7 teras di bawah PSPN yang kita perkenalkan sebagai satu bentuk pelan tindakan, atau lebih mesra lagi kita dengar sebagai blueprint bagi Kementerian Pertahanan untuk setiap tahun daripada tahun 2026 hingga tahun akhir 2030. Kalau kita lihat Kertas Putih Pertahanan yang telah diutarakan pada tahun 2019 dan juga kajian semula Kertas Putih Pertahanan itu sendiri yang telah diselesaikan pada tahun lepas, 2025, banyak perkara-perkara baru yang perlu diambil kira dalam perjalanan urusan kerja harian kementerian memulai tahun ini, 2026 hingga 2030. Jadi itu asas untuk kita laksanakan satu perancangan pelan tindakan untuk 5 tahun ke depan. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah RMK 13 yang telah diperkenalkan pada tahun lepas, untuk yang telah menentukan sumber dan skop kita untuk 5 tahun ke depan. Jadi mengambil kira perancangan kita dari segi pembelian aset-aset yang bernilai tinggi seperti multi-role support ship, seperti jet pejuang daripada Korea, seperti juga kapal terbang, maritime patrol aircraft. Jadi pembelian-pembelian ini juga perlu diambil kira dalam perancangan 5 tahun akan datang. Jadi makna kata peruntukan yang kita terima dari kerajaan melalui RMK 13 itu menjadi juga satu sumber punca untuk kita lihat apa yang kita boleh laksanakan dalam 5 tahun ke depan. Daripada itu, kita telah perjelaskan kepada 3K, iaitu dari segi kesiagaan, dari segi
kesejahteraan dan juga dari segi kolaborasi. Maka kesiagaan itu meliputi bukan saja pembelian aset yang kita sebut melalui peruntukan RMB 13 itu tadi, tapi juga kemampuan anggota kita mengendalikan dan menyenggarakan aset itu yang akan membina kesiagaan nasional secara keseluruhan. Dari segi kesejahteraan, amat penting kita pastikan warga tentera kita ini apabila berkhidmat boleh berfikir menaik negara lebih daripada masalah-masalah di rumah. Jadi kesejahteraan warga, kesejahteraan veteran apabila selepas berkhidmat itu dirangkumkan dalam pelbagai inisiatif baru, antaranya work-based learning dan MyProWira sebagai contohnya. Dan yang terakhir, kolaborasi adalah bagaimana kita membina kerjasama yang lebih ampuh dengan awam, dengan kementerian dan agensi lain. Dan juga dari segi membina kerjasama dengan pihak industri sendiri, sama ada tempatan maupun antarabangsa, dan juga kolaborasi yang terakhir bersama rakan-rakan kerjasama di peringkat antarabangsa, sama ada dari dalam ASEAN ataupun luar rantau, termasuk dengan kuasa-kuasa besar yang mana meskipun kita tahu perselisihan antara kuasa-kuasa besar itu semakin meningkat, namun kebolehan Malaysia untuk terus membina kerjasama dengan China, Rusia, US, UK dan Perancis, termasuk kuasa yang semakin meningkat India itu sendiri, terus tidak terganggu dan terus dibina dalam dan terjemahkan dalam bentuk kerjasama yang memberikan pulangan buat rakyat Malaysia.